So guys, ini ialah Corefly Time Box modelnya. So ini ialah actually vinyl like speaker, Bluetooth speaker. So kalau korang nakkan something yang nampak retro. Last time saya pun ada menentang ni ya. Ini adalah Watt Plus CD player. Okay, tetapi dia style macam vinyl player, tapi sebenarnya ni untuk play CD player sajalah. Dari segi dia punya Bluetooth 5.3, punya battery capacity dia 2500 mAh. Output power untuk speaker dia ialah 10 watt saja. Jom kita tengoklah pada dalam ni. Saya ni sebenarnya tak boleh nampak benda yang agak retro kind of look. Wow. Ush. Okay. Ini satu benda kena tunjuk lah. So korang tengok bila saya buka ni. Wow. The smallest detail ni nampak agak cantik lah. Okay, Time Box. Corefly support for you. I think they should change their tagline. Alright, so ini dia punya produk. Size dia sedang. Ada kabel USB-A ke USB-C. Postcard besi vinyl kind of style. Dan juga ada user manual. Weh, Bluetooth mode. basically ini lah design dia. Saya bawa pasal nak on kan dia sebenarnya, korang kena tolak dia punya ni. Tu dia. Bluetooth mode. Button kat bawah sini ada dia punya volume button. Okay, lepas tu ada mode button juga, ada ni RGB button untuk change colour sebab tadi bawa pasal ada colour. Okay, lepas tu dari segi dia punya output kat bahagian sini dia ada aux port auxiliary port, TF card untuk nak cucuk card nak dengar lagu pakai card. Lepas tu ada USB-C port ni untuk charge. Dan ni dah USB-A port ni kalau korang nak dengar pakai thumb drive, boleh cucuk kat sini juga. Speaker, firing speaker dekat bahagian bawah sini. Dan ini dia punya ala-ala kind of vinyl design. Probably nampak agak fancy sangat sebab RGB. So kita boleh off tak? Sebab saya tak berkenan sangat, terlalu fancy sangat ni. Okay, tutup. Kita boleh tutup. Kita akan keluar Corefly Time Box. So boleh connect saja. Connected. Baik, jom kita play lagu sikit. Kalau korang play lagu ni, sebenarnya dia punya vinyl dia ni akan berpusing tau. Apa asal agak harapnya kamera dia nampak lah. Tapi actually dia sedang bergerak. So guys, itulah dia Corefly Time Box vinyl speaker. So siapa nak mencari Bluetooth speaker yang design retro macam ni, bolehlah dapatkan ni. Audio quality dia okay je lah, 10 watt. So kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.